Seorang warga Thailand berdepan hukuman gantung sampai mati selepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrat di Kangar pada 26 Mac atas pertuduhan mengedar dadah berbahaya jenis syabu seberat 147.675 kg di Wang Kelian 19 Mac lalu. Tertuduh Muhammad Lee Ken Amali, 44 tahun, dari Satun hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Siam di hadapan Magistrat Nur Syahidah Abdul Rahim. Mengikut kertas pertuduhan, Muhammad Lee Ken bersama-sama seorang yang masih bebas dikenali sebagai Anas Saradi didapati mengedar syabu seberat 147.675 kg di laluan import Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Wang Kelian pada 11.45 pagi 19 Mac lalu. Oleh hal demikian, tertuduh dapati melakukan kesalahan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta yang sama dan dibaca bersama dengan Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah kemudian menetapkan tertuduh tidak diberikan sebarang wang jaminan memandangkan tertuduh adalah warga Thailand dan menetapkan 20 Jun ini sebagai tarikh sebutan semula kes serta serahan dokumen.